Makan sangat umpan dia. Right, dia waktu malam guys. Tak tahu apa dia. Jenggo ni. Besar betih jenggo. Assalamualaikum dan selamat petang geng. Okey geng, hari ni aku punya planning nak mancing udang geng. Mancing dekat Palu Inai. So aku dah on the way dah ni, nak ke Palu Inai. Tapi aku berhenti dulu cari umpan kan. Cari umpan sekejap, udang beras lah. So geng, hari ni aku turun Palu Inai guna IB kan. Guna IB. Tengok geng, barang belakang penuh kan. Kat bonet pun ada, kat depan ada. Ada sifu geng. Sifu acu. Dia tak berapa sihat ni geng. Dia tak nak bercakap. Okay geng, nanti sampai pot umpan aku update geng. Oh bos, jom. Udang dah dapat ni. Let's go. Mana kita hari ni, Tibu? Hari ni kita ada, kita projek unplanning sebenarnya hari ni. Sebab kita asalnya planning nak ke breakwater. Tapi dia punya ombak bukan kembor 1-2 lah. Dia kembor 18 lah. Memang tak boleh turun kan, bahaya. So kita pergi ke Palu Inai ni geng. Kita pergi Palu Inai, kita tengok hasil sana macam mana. Hari ni nak ke sana nak tengok alur lah. Sebab lepas banjir tak pernah pergi lagi. So hari ni lebih kepada usaha pot lah. So geng, nanti sampai spot aku update geng. Okay geng, aku dah sampai spot pertama ni geng. Diorang dah baling 3 batang spot pertama. So sipu pun dah siap baling lah. So hari ni kita orang pakai ni geng, umpan udang beras dengan ruat geng. Sebab air keruh sikit ni, kita try ruat pula tengok. So ni udang beras geng. Mana pula yang comel-comel ni. Udang beras geng. Okey geng, kita letak bawah IB ni geng. Sipu cakap bawah IB ada sadar duduk. Kita letak bawah IB je. Okey geng. Okey, dah siap drop semua batang joran. Aku 4 batang, sifu 4 batang. So geng, nanti ada strike aku update geng. Dah. Strike geng. Strike, first strike of the day. Mantap geng. Alhamdulillah geng, rezeki geng. Betul kan? Allah, macam mana lah dia boleh kena geng. Okay geng. Teruk sangat. Okay, nanti aku update kalau ada strike geng. Strike geng. Tapi tak besar mana besar. Alhamdulillah geng, ada udang. Udang betina geng, dah lepas telur ni. Okay geng, kira ni udang kedua ke macam mana? Ke first lessing? Apa? Oi, tadi tu record of the year paling kecil. Okay geng, ni udang pertama lah kot. Okay geng, nanti ada udang. Okay geng, nanti aku update geng.
Ada udang. Ni macam udang ni makan. Merata di bawah. Alhamdulillah geng. Tipu tapau geng. Tapi pelik sungguh udang sini halus-halus ni. Selalu sado-sado yang paling inai. Mana yang sado-sado Sado-sado gelap sekarang ni, bokong ni. Mana olok ni? Ke main tengah sana lagi lah. Parking sini. Lain ni, yang lain. Ni bawah makan. Wow. Tu banyak lah. Dok. Makan. Aku baru dah pegang. Dah habis lah. Strike geng. Boleh tahan pun saya ni. Ada saya. Ish. Udang telur kan. Tak besar mana tapi mengganas. Ada. Double strike geng. Double strike. Saya itu je lagi rasanya. Double strike geng. Alhamdulillah geng. Double strike. Alhamdulillah. Mana udang? Masuk dalam bok dah ke? Udang geng, tapi dah masuk dalam bok lah. Double strike tapi seekor dah masuk dalam bok. Okay geng, nanti aku update geng. Strike. Ikan guys. Ikan ni musing udang. Udang pasir. Ikan ni bau. Jangan ambil. Jangan bagi rapat dengan buat bocor ni. Dia nak lepas. Bahan baik lagi. Tok dia. Ada sini. Lus je. Boleh tahan tak melawan tu. Melawan. Oh sama mana pun. Gak bodoh. Dia tak besar mana pun. Itu berat tak nak melawan. Ayo. Double strike. Makan tadi.
Lepas lagi kuburan Maggi. Guys. Strike. Nampak aku tak ada lampu kepala. Tak kena tali. Akhirnya ada juga geng, strike kasar sikit. Alhamdulillah geng. Karat geng. Sado. Puas hati geng. Ada juga sado ni. Forever je guys. Makan memang slow lah malam ni geng. Angkat sikit bawah. Tengok udang ni. Baru saya. Mantap. Okey geng, nanti ada strike kodik ni. Makan sangat. Strike padu geng. Segenggu. Tapi tak tahu strike apa. Rasa bukan ikan, bukan udang kot. Nampak lagi. Pagi. Nampak dah pagi. Labi. Strike padu. Mendak ah. Malam tu. Hero. Ini bukan 2 kilo. Tak apa, tengok tuan je. Bukan nak suruh naik. Tengok benda apa je. Padu yang padu. Tak tahu apa spesies ni. Labi eh? Try dulu tu tengok pam. Barang 3 kilo lebih. Tahan lah. Makan sangat umpan dia. Baik, 2 waktu malam guys. Tak tahu apa dia. Jenggo ni. Besar betih jenggo ni. Tak. Buat naik tengok sampai mana dia boleh naik. Tucuk nak macam mana. Makan. Kelabu lah. Beruk tu yang set. Uish, pari. Pari guys. Pari aku. Tu. Bonok lah. Nak ambil boleh. Dia kata kepala dia kena, sampas ni kena lipat lah. Dah, aku rasa ekor dia cocok Abby. Ya. Saut tak ada. Pari. Macam mana nak buat? Aku buka tong siap-siap lah. Bawa try angkat tu masuk dalam tong. Pegang tali. Kalau tucuk lah. Tapi risau jatuh atas Abby pun. Macam mana buat? Tak nak lah. Tak nak. Memang line ni makan ni. Saya bontot dia. Kita tengok.
sikit je. Kalau Mizan nak Sabar. Oh. Okey geng. Berjaya naik geng, masuk terus dalam tong geng. Aduh, hilang ngantuk malam guys. Tapi tak boleh nak record lah geng sebab nak apa ni? Nak pegang handset lagi. Sebab ni record pakai handphone je. Pelayar. Sabar. Record pakai handphone je. Kalau GoPro memang tak nampak geng malam-malam ni. Pagi makan tengah guys. Tapau pari. Oh, saya tahu. Ya, sebab naik IB risau sikit kan nak naik pari. Baik master kita cakap tak ada dah. Tak ada dah, satu tu je. Cik Ini tu. sekilo lebih ni. Ya. Nanya boh kalau main pantai je airport je boh. Esok bawa esok pasal sepat. Sebab dia tak telan lah. Makan sangat umpan dia. Tengok mata. Tak percaya mata ni. Mantap. Awak makan. Dia suka awak. Okey geng. Nanti aku update ke. Trik udang aku berakhir kat sini geng. Trik udang aku hari ni sebenarnya I'm planning lah. Sebab aku mulanya aku plan nak ke laut geng. Tapi aku dah sampai pantai tu aku tengok ombak padu sangat kan. Lagi satu aku seorang je masa tu. Aku ingatkan ada lah yang turun kan. Tapi memang ombak padu tak ada orang lah yang turun kan. So aku plan untuk main udang geng. So geng, hasil udang kita hari ni banyak ni je geng. Ada berapa ekor ni 7 Ada 7 ekor udang. Yang ni semua halus geng belah sini. Seekor je saiz padu geng. Lagi seekor kita dapat ni geng. Bonus ikan pari. So geng, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah tengok video ni sampai habis. Yang support aku geng, aku ucapkan ribuan terima kasih. So lepas pada hujung video ni aku akan tunjuk video pantai tu lah, yang aku ambil tadi pagi. Beralun sangat sebab tu aku tak jadi turun ke pantai. Jadi aku turun ke sungai je lah. Air sungai ni memang tak cantik sebab dah 2-3 hari juga hujan kan. Jadi air ni sejuk juga. So tak ada pilihan lah geng. Aku terpaksa juga nak ke sungai kan. Nak share konten untuk korang. So okay geng, nanti kita akan jumpa next vlog geng. Assalamualaikum. Padu geng mbak, padu. Aduh, tak turun lah geng hari ni. Ini ombak 18 beradik ni. Kiri kanan depan belakang ni. Ombak ni bahaya ke tu ni. Kau yang ombak. Okay,